Salam. Saya Azhar. Ini Maxim. Taxi. Ini tambang. Persoalan. Baru tadi saya dapat RM9 dalam bandar saja. Ambil seorang passenger daripada satu dekat bus stand, stesen bas, singgah sekejap di kedai runcit yang agak berjarak lah. Lepas tu patah balik, bukanlah patah balik, maksudnya ke destinasi yang masih lagi dalam bandar. RM9. Jadi saya tak ingat tadi jarak dia berapa. RM9, yang ini RM11 13 kilometer daripada bandar, daripada tu kedai tu ke Kampung Padang Perdana. Jauh tu. Itu macam itu, jauh ke tu? Kampung Padang setahu saya ialah nak kena pergi jauh lah. RM11. Jadi beza ni tadi RM9. Ini RM11. RM2 je beza. Berbaloi ke? Alah. Saya kalau kalau saya set auto tadi mesti dia akan sign saya yang ni. Tapi saya tengah relax ni. Tengah ada urusan. Saya set off auto Maxim. Tengok ni RM11. Ingat lagi jauh. Ingat macam tadilah. Ni lain. Contemporary and kan. RM11 hanya nak tapi nak pergi jauh. Beza RM2. Pada jarak jauh tu. Ini satu kemuskilan besar lah juga. Nanti saya nak kena pergi pejabat Maxim, nak tanya dia orang macam mana. Ada 2 isu lah sekarang. 3 isu lah. 3 isu Tadi pasal refill. Yang duanya pasal apa tadi? Ini pasal tambang lah. Adakah berbaloi ke? Yang kedua tadi pasal navigation. Kenapa lembab sangat finding base road tu? Nak buka patut serta-merta lah. Mungkin sebab dia pakai third party kot. Taxi ni pakai Google Map atau Waze. Jadi dia lembab lah. Kalau Grab pakai Grab Map. Yang ketiga ni pasal kadar tambang ni, adakah memang fair? Maksudnya adil ke ataupun macam mana dia kira ni kan? Adakah dia tiba-tiba, yelah orang dah beli shift tapi dapat macam ni pula, additional distance jauh tu 13km. Nak balik tu kemungkinan tak ada orang, area yang jauh. But beza RM2 je daripada yang sebelum tadi, yang RM9 dalam bandar saja. Okay, siap.